Ehem. Assalamualaikum. Salam satu dunia. Ini cerita balik raya. Hampa dengar Sat? Hampa dengar Sat? Sat je. Aku ringkas-ringkas je. Kalau boleh, kita balik raya nanti, tujuan kita apa? Tujuan kita adalah untuk menziarahi sanak saudara kita, kawan-kawan kita yang dah lama kita tak jumpa. Biasanya kita balik satu keluarga lah kan. Okey. Kepada sesiapa yang ada anak kecil tu, terutamanya budak-budak yang berumur 2 tahun hingga ke awal persekolahan. Budak-budak yang umur macam tu biasanya memang lasak bib. Memang susah kita nak kawal kan. Tapi apa-apa pun kita kenalah buat sesuatu. Tambah-tambah lagi kalau kita pergi rumah orang beraya. Kadang-kadang hampa perasan tak? Anak-anak kita melompat-lompat atas sofa, melompat-lompat atas meja makan, melompat-lompat atas katil, kan? Tarik langsir, berlari-larian dalam rumah, dah buat macam track sukan pula dalam tu. Ada juga perangai budak-budak ni yang buka peti air orang. Tapi yang paling teruk sekali tu, buka bilik orang, dia buat macam rumah dia sendiri. Mampus. Mak ayah kena prihatin lah benda-benda macam ni kan. Kena tegur lah budak-budak tu. Jangan buat macam tu kat rumah orang. Kan tuan rumah mungkinlah tak kata apa-apa, tetapi dalam hati kita tahu kan dia menyumpah seranah. Mesti dia cakap, mak ayah apalah ni tak tegur anak-anak macam ni. Kan. So kita tak mau hari raya tu tercemar dengan sikap-sikap anak kita yang macam tu. Boleh-boleh kita nak beraya ni, nak bermaaf-maafan, kita nak merapat ke silaturahim, tiba-tiba jadi yang sebaliknya. Bermasa-masa muka pula disebabkan oleh perangai anak-anak kita. So, pandai-pandailah ya kontrol anak-anak kita tu. Semoga hari raya kali ini adalah hari raya yang paling meriah, paling bermakna dan paling berkat. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.